Salam takziah diucapkan buat penyanyi Hafiz Sueb. Kehilangan bonda tercinta iaitu Allahyarham Halizawati Saleh kira-kira jam 9.40 malam tadi. Berita pemergian ibunya itu dikongsi Hafiz dalam hantaran Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilangnya doa seorang ibu. Tulisnya ringkas. Difahamkan Allahyarham Halizawati menghembuskan nafas terakhir di Hospital Umum Kuching, Sarawak akibat penyakit kencing manis. Pada 1 November lalu, Allahyarham Halizawati menghadiri konsert di Sebalik Aku Hafiz Sueb di Mega Star Arena Bukit Bintang di sini. Pada malam itu, Allahyarham Halizawati yang kehilangan kaki kiri akibat penyakit kencing manis pada Januari lalu sempat membuat kejutan kepada Hafiz apabila tampil di pentas dengan menaiki kerusi roda ditolak bapa penyanyi itu, Muhammad Sueb Muhammad. Pada segmen Menyentuh Hati itu, Hafiz berikrar mahu menjadi kaki ibunya di hadapan lebih 3,500 peminat.